Sebab apa? Tujuan kita bukan nak bela diri kita, bukan nak selamatkan diri kita. Tujuan kita adalah untuk menyelamatkan kezaliman. Jadi sebab Nabi pesan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudara kamu yang menzalimi dan dizalimi. Baik, kalau situasinya kita yang dizalimi, maka kenapa kita bela diri kita? Supaya kezaliman dia berhenti. Jadi menolong yang dizalimi maksudnya ialah lepaskan kezaliman daripada orang yang dizalimi. Kemudian menolong orang yang menzalimi maksudnya ialah berhentikan kezaliman dia. Jadi walaupun yang dizalimi itu adalah kita, tujuan kita misalnya buat rapor polis ke, buat apa-apa tindakan yang membela diri bukan sebab dia itu kita. Kita tak kisah itu kita atau orang lain. Kita tetap akan buat benda yang sama. Tujuannya adalah supaya kezaliman itu tidak berterusan. Itu profesionalnya dalam Islam. Kerana bila kita bela diri kita, orang anggap, oh bela diri. Tak. Niat di hati kita bukan nak bela diri. Tapi kita nak bela kebenaran. Dan kebenaran itu andainya bukan ada di sisi kita pun, kita tak ada masalah. Ni saya teringat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni dia hebat dalam berdebat. Dia pernah cakap, dia kata gini, aku lebih suka seandainya kebenaran itu muncul dari lisan musuhku. Kerana tujuan aku berdebat bukan nak menang, tapi tujuan aku adalah untuk kebenaran itu tertegak. Dan seandainya kebenaran itu muncul dari lisan musuhku, sudah tentu dia akan lebih mudah menerima. Jadi maksud kita tu sebenarnya nak suruh orang terima kebenaran.